Okey, kepada sesiapa yang nak buat lubang butang sorok, okey, saya akan tunjukkan kat sini untuk demo. Okay, saya akan potong dekat bahagian yang paling tepi sekali. Garisan paling tepi sekali. Okey. Yang ni saya buat juga untuk bahagian lubang butang sorok. So saya akan potong. Okay. Pastikan ni adalah bahagian. Tengoklah kalau anda nak buat butang sorok tu kat kanan, potong dekat bahagian kanan baju. Kalau nak buat yang kiri, potong dekat bahagian kiri baju. So yang ni saya buat untuk kiri baju lah. Okay. Butang kat bahagian kiri baju. Okay, bahagian ni tak apa. Selalunya saya akan potong naikkan. Dan bila dah siap lipat nanti kita boleh potong dekat sini. Okay. Dan saya akan tandakan bahagian lipatan dekat bahagian butang tu, supaya nak mudah kerja saya nak iron nanti. So dah siap potong. Ni kalau kita nak buat sorok punya lubang butang. Okay, nanti kita akan jahit. Okay, inilah kemeja yang saya nak buat lubang butang sorok. Okay. Yang bahagian yang saya tanda ni adalah bahagian yang tepi yang kita lipat ke meja tu. So saya akan iron kat sini. Okay, yang saya tanda hujung tu. Lepas tu saya akan ni bahagian lebihan kain ni tadi saya akan bagi dua. Okey, hujung ni adalah bahagian lipatan tadi. Dan saya iron kat sini.
Okey. Dapat macam ni. Yang ni kita akan lipat ke sini. Dan tepi dia ada ruang sikit jangan samakan. Tepi dia ada ruang sikit. Dan saya akan iron. So jadilah kita punya butang sorok. Dan kita akan jahit kat hujung ni. Tapi kalau macam nak pastikan semua fabric tu kena jahitan, saya akan jahit kasar dekat bahagian ni dulu. Kat bahagian sini. Lipatan iron tadi saya akan jahit kasar, and then saya akan lipat, baru saya jahit atas dia, supaya semua sekali kena. Jahitan tu semua sekali kena. Okey, yang ni saya jahit kasar dekat bahagian lipatan yang saya pinkan tadi. Betul-betul kat dia punya lipatan tu. Okay. Saya jahit ni sebab saya nak kunci bahagian ni, kain ni, supaya bila saya jahit nanti semua kain kat sini akan terjahit, tak ada yang terlepas. Yang ni kita akan lipat macam ni. Okay, ni bahagian atas dia. So kita lipat tadi, lepas tu sekarang ada lebih sikit kat sini. Kita akan jahit atas ni. Start end back tacking. Okay, so dah jadi kita punya bahagian zip pula, lubang butang sorok yang dekat sini. Okay, bahagian atas, okay, ni akan kita jahit lubang butang kat dalam ni. Ni kita tutup. Okay. Okay, yang ni kita akan
setting dia, ratakan dia.